Hi guys, welcome back to Gadget. Seperti biasa, awal tahun Samsung akan beraksi dengan diorang punya lineup S series dan untuk tahun ni dia macam lambat sikit untuk keluar. Kalau tahun lepas dia keluar pada Januari dan tahun ni dia keluar pada penghujung Februari, pada penghujung bulan ni lah. Dan leaks yang paling kuat, paling kerap disebut untuk pelancaran smartphone ni lebih kurang dalam 25 Februari. Jadi dalam video ni kita nak bincangkan, kita nak bentangkan lah dia punya segala kebocoran, segala leaks yang ada setakat ini untuk Samsung Galaxy S26 Ultra. Baiklah, yang pertama kita lihat pada bahagian design dia dulu. Dari kebanyakan leaks yang keluar, satu benda yang paling jelas setakat ini adalah Galaxy S26 Ultra masih kekalkan identiti Ultra. Flat screen, body besar, ada S Pen, rasa premium tu memang masih ada lah pada smartphone ni. Of course lah, S series kot. Tapi ada sedikit perubahan lah yang dibuat pada bahagian design ni. Contohnya dia semakin nipis, semakin ringan dan bucu dia dibuat lebih rounded je berbanding yang sebelum ini. Walaupun inilah perubahan yang kecil, cuma untuk real life punya penggunaan ada dia punya kelebihan, yang mana kalau body semakin nipis, semakin ringan ni dan dia punya bucu semakin rounded, so lebih selesa je lah kalau kita nak pakai. Lagi-lagi kalau pakai sebelah tangan pada tempoh yang lama. Untuk bahagian kamera pula, finally ada perubahan daripada yang sebelum ini. Ini yang kita tunggu-tunggu, yang mana design ni dah semakin barulah, semakin fresh. Memang berbeza daripada yang sebelum ni. Kalau tengok dia punya design ni lebih kurang macam Samsung Galaxy S25 Edge yang tak rasmi untuk pasaran Malaysia ni. Cuma dia punya kamera tetap banyak lah, dan ada tak macam S25 Edge yang ada dua kamera je. Ultra dia ada dengan quad kamera and dia punya design yang baru. Untuk display pula, S26 Ultra dikatakan kekal dengan display yang sebesar 6.9 inci, AMOLED 120Hz refresh rate, resolusi pun tinggi, brightness tinggi. Spek yang tinggi ni sebenarnya basic je untuk smartphone flagshipnya Samsung, tapi ada benda yang baru pada bahagian display dia ni. Contohnya dia ada lapisan anti pantulan generasi yang barulah. So kalau tempat yang terang, tak adalah kita nampak muka sendiri kan pada bahagian display. Sebab dia dah macam bukan level paper matte, tapi okey lah, dia ada satu anti pantulan yang buatkan display tu nampak lebih jelas. Tak adalah nampak muka kita yang tengah moody tu. Yang kedua, ini yang paling best jugalah untuk upgrade kali ni. Dia ada privacy display layer. Benda ni lebih kurang je macam kita pakai screen protector yang privacy tu. Cuma kali ni tak perlu nak belilah dia punya screen protector, tak perlu nak pakai lah jenis yang privacy. Dia dah memang siap hadir pada bahagian display smartphone ni. Memang sangat sesuai bagi orang yang selalu guna pada tempat awam. Contohnya dalam train ke, kalau nak buka smartphone tu tak perlulah nyorokkan pada orang sebelah. Sebab daripada sudut pandang tepi tu memang agak privacy lah nak berbandingkan dengan display yang sebelum ini. Dan satu lagi leaks yang paling fresh setakat ini untuk bahagian display adalah kali ni dia punya display menggunakan 10-bit OLED yang sebenar, bukan FRC. Itu bermaksud dia punya peralihan warna tu nampak lebih smooth, dia punya gradient nampak lebih natural, nampak lebih cantik, dan dia punya visual display tu lebih cinematic lah berbanding yang sebelum ini. Baiklah, dari segi performance pula, dari segi prestasi, pada 3 bulan lepas ada rumor mengatakan, ada leaks mengatakan yang Samsung tidak lagi menggunakan chipset Snapdragon, tapi kali ini tidak. Kali ini semakin dekat ni, semakin dekat pelancaran dia, semakin kuatlah mengatakan yang Samsung Galaxy S26 Ultra ni masih lagi menggunakan chipset daripada Snapdragon. Berani dia gunakan chipset selain daripada Snapdragon untuk market Asia terutamanya. Mungkin kalau dia berkeras juga menggunakan chipset daripada selain Snapdragon, mungkin akan ramai beralih lah pada smartphone Samsung. Tapi untuk S26 Ultra ni berkemungkinan besar dia masih lagi menggunakan chipset daripada Snapdragon yang terbaru. Dan ada juga mengatakan yang kali ni Samsung juga akan buat collaboration lah bersama Snapdragon. Seperti sebelum ni, Snapdragon 4 Galaxy. Lebih kurang macam tu. Baiklah, untuk kamera pula, kamera utama masih lagi 200 megapixel, tapi leaks menyebut yang mana dia punya aperture ni lebih besar. Aperture lebih besar ni penting sebab lebih cahaya masuk, kurang noise, dan hasil low light dia pun lebih konsisten. Benda ni selarilah dengan apa yang Samsung tengah target, tengah kejar sekarang ni. Diorang bukan kejar nombor, bukan kejar angka, tapi lebih kepada target untuk dapatkan hasil yang konsisten, hasil cantik yang konsisten. Baiklah, untuk bahagian bateri pula, benda ni agak turn off sikit sebab dia masih menggunakan kapasiti bateri yang sama, 5000 mAh. Please Samsung,
2026 ni adalah perang untuk saiz bateri, untuk kapasiti bateri, at least 5,500 ataupun 6,000 mAh lah. Adalah sikit perubahan lah daripada yang sebelum ini. Tapi tak apa, satu berita baik untuk dia punya bahagian bateri ni adalah dia punya pengecasan. Kini menggunakan 60 watt. Semoga leaks ni betul lah. Semoga apa yang bocor ni betul lah untuk dapat fast charging sepantas 60 watt. Dari sisi software pula, apa yang baru kali ni dijangka akan hadir dengan AI on device. Itu bermakna dia ada ciri AI built-in terus pada smartphone ni, bukan bergantung pada cloud lagi. So, seperti yang sebelum-sebelum ni, semua orang risau kalau pakai smartphone Samsung yang dia punya ciri AI akan kena bayar. So, Samsung buat satu langkah lagi untuk tarik, untuk meyakinkanlah diorang punya peminat, untuk diorang punya pengguna. Yang mana kali ni S26 Ultra ni dia akan hadir AI on device lah. Itu tak perlu risau lagi tentang third party punya cloud. Memang ada terus pada smartphone Samsung. Cuma sejauh mana ciri AI yang ada nanti, tak tahulah. Itu kita kena tunggu pada pelancaran dia. Jadi, kalau kita lihat keseluruhan untuk leaks kali ni pada Samsung Galaxy S26 Ultra, dia punya upgrade ni bukanlah satu pembaharuan, bukanlah satu smartphone yang baru Samsung cipta, tapi lebih kepada refinement je lah untuk Samsung Galaxy S25 Ultra. But still okay untuk smartphone flagship macam ni. And semoga apa yang bocor ni betul lah. Paling excited adalah pada dia punya pengecasan lebih laju, kemudian dia punya AI on device, and katanya ada banyak jugalah upgrade pada bahagian kamera nanti. So stay tune je untuk video yang lebih detail kalau dapat device tu lah. So kalau dapat device, bolehlah dapat lebih awal, boleh buat review lebih awal. Tapi kalau tak, kena beli sendirilah untuk dia punya pre-order. So guys, nampaknya ini saja video kita kali ini. Dan satu lagi, perlu beritahu bahawa ini adalah leaks, bukanlah info yang sebenar daripada pihak Samsung. So, kita stay tune. Betul ke tidak? Tunggulah nanti, okay? And macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bro Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.